Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan dan puan, inilah Minah Muasim. Boleh tengok. Inilah Minah Muasim. Jadi inilah maktab kita, maktab 69 dengan maktab muasasah belah belakang sana lah. Kan, kalau tuan-tuan tengok sekeliling ni, ini ada pagar. Pagar ni dia punya kata apa, security. Dan belakang sikit daripada kita punya maktab ni tuan-tuan, memang ada kedai-kedai kat sini. Memang ada kedai-kedai. Ada Ben Daud, jual mini market kat sini. Lepas tu ada jual makanan-makanan Pakistan lah. Tu dia dah buka tu, jom tengok lah kejap apa dia jual. Kan? Betul. Ben Daud Dash Market. Ini macam-macam dia ada jual kat sini, dekat Minah ni. Air, moyang, jus, Semua ada. pasir. Okey, Kan? insya-Allah. Sebelah sana pun ada juga. Sebelah sana pun ada. Jadi besok kita akan berjalan beramai-ramai ni ke sini. Kita kena ikut laluan dia lah. Kat situ lalu. Dia ada laluan dia. Laluan dia ke situ. Kan? Lepas tu nanti kita U-turn. U-turn ikut kereta ni. Ikut kereta ni dah akan lalu belah sini. Kita kena jalan kaki sini. Tu masuk terowong Muasim tu. Cuba zoom sikit, boleh zoom tu? Terowong Muasim. Okey, zoom menu. Nampak ni. Dia tulis berapa? Distance dia kat situ? Okey. Oh, ni tu camp. Tu Jamrat 2 km tuan-tuan dan puan. Tu Jamrat 2 km. kilometer. Kan, alhamdulillah. Kan, jadi mudah sikit lah. Kat sini kita sekarang kat maktab Muasim Zone 3. Jom kita tunjuklah kat mana tempat kita punya bas akan berhenti, Farhan. Ni di sebalik orang kata bukit ni Jamrat sebenarnya. Ni kita belakang ni Jamrat. Sebab tu kita kena masuk ikut terowong tu. Jadi tunjuklah sikit terowong tu. Okey. Jangan tunjuk aku sangat lah. Ni macam ni haus-haus boleh turun minum je air. Semua dah ready lah. Betul. Ada tempat air sini. Air paip. Okey. Tu terowong situ. Ini terowong. Terus ada- sepanjang ada terowong polis. ni polis memang ramai, medik memang ada, air pun memang berlambak lah. Dan Ni terowong terowong tu memang besar lah. Yang ini dah yang ke mari. yang balik. Yang itu yang pergi. Betul. Itu pergi. Jamrat. Sebab tu terus no entry. Dulu terowong yang sama pergi balik. Sekarang sahala-sahala. Dia mudah lah. Kalau tanya, semua orang memang disiplin lah lalu dalam ni. Semua disiplin. Cuma kalau kita tengok keadaan ni untuk kursi roda ni, memang ada sikit cabaran. Sebab sini biasanya dia baru korek ni, dia akan tar je lagi. Balik, tak baru. Terus kat situ dia dah tar dah semua. Salam. Dia mudah lah. Ya, tu terowong satu. Tu terowong. Tu terowong tu. Ni terowong balik. Sekarang semua tutup lah. Kan, nak berjalan kaki, nak tunjuk, polis tak bagi masuk. Tu terowong dia. Tu terowong. Terowong masuk ke dalam. Atas. Okey, Ni lah Minah tuan-tuan dan puan. Jom Farhan, kita tunjuk kat zon 33, maktab 69. Nama muasasah kita Holiday Inn Bakar. InsyaAllah kita akan tunjuk tempat tuan-tuan perempuan turun barang apa semua. Jadi tuan-tuan perempuan sampai di Minah ni tuan-tuan perempuan, tuan-tuan perempuan kena bagi kerjasama lah. Sebab kita satu keluarga Musya Holidays. Kita memang kena toleransi, memang kena ambil berat antara kita. Zon 33. Zon 33. Yes. Jadi kita inilah maktab kita Holiday Inn Bakar. Maktab 69. Sebelah ni tempat Trafik Minah. satu traffic center. Polis. Inilah pintu utama. Nanti bas akan turunkan tuan-tuan perempuan kat sini. Bas akan turunkan perempuan tuan-tuan perempuan kat sini. Ni maktab kita Holiday Inn Bakar. Maktab 69.
Maskas. Okay. Jafar. Muzoli. Kat atas ni ada tulis juga tapi Chinese kecil je sebab dia tulis bawah 69 Malaysia. Okay, jadi ni pintu utama. Kita masuk di sini tuan-tuan dan puan. Kita masuk sini. Ini kitchen. Tempat diorang sediakan makan. Okay. Kita nampak kau ni ada aiskrim apa semua. Kat sini nanti akan jadi tempat buffet lah. Kalau tanya saya, kat sini ruangan ni untuk buffet. Jadi inilah tank Bushra Holidays. Bila nampak stiker ni tuan-tuan dan puan, ada stiker Bushra, ada stiker KRS. Kat sini memang ini tank kita lah. Jadi kita tengok improve kat sini memang sangat-sangat baik. Tahun lepas kat sini terdedah, tak ada atap, tak ada apa. Memang panas terik. Tuan-tuan perempuan lalui terus di sini sampailah tuan-tuan perempuan nampak lagi satu stiker Bushra di sini. Jadi yang ini kita ada dua pintu. Ni pintu lelaki. Satu, ni dua. Okay, yang ini lagi satu, tiga Bushra punya. Sorry, sampai sini ya. Sorry, sampai sini. Ni dua pintu. Itu dua. Jadi ni pintu lelaki lah. Kita dah asingkan. Alhamdulillah. Memang penat juga tadi menunggu Farhan tolong pasang ni. Nampak macam mudah. Kan, jadi kat sofa bag kita semua saya dah tampal lah stiker Bushra. Jadi ada seorang satu lah stikernya kita dah tampal supaya kita punya sofa bag ni tak kena ambil. Jadi inilah tirai pemisah di antara ini lelaki, sebelah sini sebelah lelaki, di belakang ni sebelah perempuan. Jom kita. Jadi tuan-tuan perempuan, kenapa kita letak lelaki sebelah depan ni tuan-tuan perempuan? Sebab kiblat kita mengalir ke sini. Kiblat kita mengalir di antara pukul 12 dan pukul 1. Okey? Sebab tu kita letak lelaki sebelah sini, perempuan sebelah belakang. Jadi ada pemisah ni, saya harap tuan-tuan perempuan boleh bagi kerjasama dan sama-sama kata sabarlah orang kata dengan keadaan-keadaan di Minah. Kita nampak di Minah ni sekarang banyak penambahbaikan yang luar biasa kalau tanya saya. Di sini jemaah Bushra, dua tempat ni. Sana dan sini jemaah Bushra. Situ jemaah KRS. Ya. Sebab apa kita kena bekerjasama tuan-tuan perempuan. Kena bekerjasama supaya waktu pengisian kita tak bergaduh. Bergaduh suara, bergaduh orang kata apa, speaker. Jadi mudahlah. Berkenaan setting speaker ni saya tak nampak lagi macam mana diorang setting speaker. Cuma kita nak maklum kat sini, kita pun ready juga dengan speaker kita lah, insya-Allah. Alright, jadi kita pergi ke tempat perempuan sekarang. Kita lalu depan lah, pergi tempat perempuan senang. Kat sini juga tuan-tuan perempuan lupa nak gitu. Ada charger. Ada charger USB, ada charger Type C. Dan ni juga diorang sediakan seorang satu kursi masaj. Kalau kat Muassasah tak ada kursi masaj, dia sediakan bantal Bantal dia siap cantik. Bantal tahun lepas, faham-faham je lah. Dia ada bagi satu orang kata blanket dengan towel. Jadi tuan-tuan perempuan tak perlu bawa towel lah. Towel kat sini dah ada. Cuma nasihat saya pada jemaah semua, waktu kita nak ke Arafah, pastikan kemah kita dalam keadaan bersih. Sebab apa? Sebab kita tak tahu lepas balik di Arafah, kita tak tahu waktu mana kita akan gerak pergi ke Jamrat sekiranya ada berlaku perkara yang tak diingini lah. Sebab tu kemah ni memang nak kena jaga. Bagi saya memang dah bersih lah. Memang dah mudah, cantik, selesa. Sempit tu normal lah. Jadi tuan-tuan perempuan, ini laluan utama lelaki. Ini laluan utama lelaki. Dari mana kita datang tadi, kita akan nampak
stiker Busra kat sini dan KRS. Itu pintu laluan utama. Dan kita akan bergerak ke sini. Muhammad, tampal stiker Busra kat sini untuk orang tahu tempat makan kat mana. Tempat makan. Jadi 1, 2 tampal 2 stiker. Okey. Jadi ini laluan untuk wanita. Muhammad, sini pun tampal stiker. Sini. Yang ada arrow. Arrow kanan. Tampal sini satu. Sekejap, kita tampal. Betul. Mahmud, tampal 2 stiker kat sana untuk buffet. Dia tampal kat situ. Terus. Okay, jadi ni stiker besar. Tuan-tuan dan perempuan nampak. Inilah, orang kata masuk laluan ni. Masuk laluan ni. Masuk laluan ni. Ini laluan untuk pintu perempuan. Laluan untuk pintu perempuan. Alhamdulillah, kita dah siap partition. Nampaknya ni stiker Busra. Stiker Busra. Inilah. Bila nampak ni Busra KRS ni semua. Inilah pintu kita. Sekejap, kita buang sikit ni. Dua pintu untuk Busra dan juga KRS. Kita bergabung sekalian jemaah-jemaah Haji Busra dan juga KRS dalam satu kawasan. InsyaAllah memudahkan pengurusan juga. Right, okey, yang ni tempat perempuan. Kita dah buat partition lah tentang perempuan. Partition pakai kain canvas. Yang kat atas ni pada ibu-ibu jangan letak barang-barang yang berat. Sebab ini dia bagi ni compartment ni jenis yang lembut. Yang ringan-ringan je boleh letak. Nak letak beg, letak atas ni. Beg kuning. Sini letak keperluan yang mudah-mudah ni. Okey. Dan inilah tempat perempuan. Kita akan kongsi dengan KRS space ni. Okey. Berkenaan tempat perempuan, kita pun ada tunjuk lah tampal stiker Busra kat sini. Okey. Kita tampal stiker Busra. Moga-moga benda ni dapat satu tanda untuk jemaah kenal Busra. Mahmud, situ dengan sini dah kira Ya. 70? 77. 77. Okey. InsyaAllah harap tuan-tuan perempuan dimudahkanlah semua urusan, insyaAllah. Bagi saya selesa lah. Masuklah Farhan, tunjuk sekeliling. Okey, keadaan sekeliling di bahagian wanita. Okey, berkongsi dengan KRS Travel. Tambah lagi satu stiker kat sini. Inilah kawasan kita lah untuk kita duduk sepanjang keberadaan kita di Mina Maktab nombor 9 bagi jemaah yang bersyukur. Mahmud tampak kat sana. Bagi wanita Tanda. belah sini, lelaki sebelah sana. Ada partition di sini. Okey, insyaAllah. Semoga dimudahkan urusan jemaah-jemaah haji dan haji dan hajah semua. InsyaAllah kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum. Sikit.